Setiap 1 Mei, kita akan meraihkan kaum buruh yang telah berjuang untuk mendapatkan 8 jam kerja sehari dan mendukung hak-hak asas pekerja. Tahun ini, kita menyuruh untuk pekerja bersatu lawan rasuah tolak perang. Memanglah kita kena lawan rasuah yang jelas merosakkan integriti negara. Tapi kenapa kita perlu kisah tentang perang yang berlaku jauh dari kita? Perasan tak? Banyak perang yang meletus melibatkan kuasa imperialis yang ingin mengekalkan dominasi ekonomi dan politik tanpa menghiraukan kesan terhadap rakyat biasa. Lihat bagaimana campur tangan Amerika Syarikat di negara-negara seperti Palestin, Iran, Venezuela, Cuba dan banyak lagi telah mengorbankan ramai pekerja yang tidak bersalah. Dasar imperialis ini terus didukung dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan keuntungan golongan atasan dengan mengeksploitasi kaum buruh. Kebergantungan terhadap bantuan ekonomi dari kuasa-kuasa imperialis bermakna gaji pekerja harus kekal rendah untuk lebih kompetitif bagi pelaburan asing. Polisi-polisi negara lebih menyebelahi golongan atasan sementara kebajikan pekerja ditolak tepi. Sistem dominasi kuasa imperialis ni adalah sistem sama yang membolehkan golongan atas menindas kaum buruh. Jadi sudah tentu kita sebagai pekerja harus berusaha menolak imperialisme. Ingat, kita ada kuasa rakyat. Marilah teruskan perjuangan dan sertai perarakan Hari Pekerja 1 Mei ini dari Masjid Negara ke Dataran Merdeka bermula jam 3 petang. Sampai jumpa, salam perjuangan.